mahir untuk membantu. Kalau orang-orang yang dah berada tu kadang-kadang dia kata duit ni saya perlukan untuk bagi tuition anak-anak saya sendiri, tak cukup. Tuition. Tapi yang miskin kan tak ada duit banyak lagi. Jadi saya nampak kesulitan kita untuk barangkali kalau saudara-saudara boleh ada orang-orang kaya raya yang boleh setuju membantu kita, itu barangkali adalah bantuan yang tegak sikit. Kalau tidak kita akan sedikit-sedikit lah mengumpul begini, dan barangkali lambat sikit untuk lah dapat duit yang banyak. Itulah saya kalau saudara tu telah ada nak doa cara yang kita buat ni boleh dibaiki kita misalnya. Silalah, soalkan pendapat. Saya nak input kita sedikit cara mengendalikan bidang selamat yang telah dibuat. Assalamualaikum. Sekiranya mereka tidak boleh membaca, apa pun mereka tidak boleh buat, ya. Sebab itu kita nampak isu ini satu isu yang sangat serius. Kalau statistik NUTP boleh mengatakan 5% lebih kurang, ya, kanak-kanak tidak boleh baca di sekolah, ini membawa maksud 5%